Untuk korang yang nak backup gambar tapi memory phone dan iCloud tu dah full, korang boleh cuba cara ni. Dan cara transfer gambar atau video dari Android ke iOS. Tonton video ni sampai habis. Okay, follow aku, like, komen, share video ni untuk lebih banyak tips lagi. And let's go. Okay, mula-mula download aplikasi Google Photo dekat phone korang. Okay, kemudian log masuk akaun Google korang. Lepas tu akan keluar menu untuk backup secara automatik. So korang backup je semua. Kalau ruang tu masih tak cukup, korang boleh padam gambar dalam phone yang dah pun terbackup dalam akaun Google korang tu. Ataupun korang boleh buat akaun Google yang baru. Lepas tu log masuk guna akaun Google yang baru tu, sebab setiap akaun Google akan bagi percuma 15GB storage. So kalau ada 10 akaun, dah jadi 150GB storage yang korang dapat. So korang boleh guna backup gambar ke Google Photo. Alright? Ini kalau nak percuma lah. Okay, kalau tak nak percuma, korang bayar je lah storage tu. Okay, kalau nak pindahkan data antara sistem pun senang je. Okay, contohnya dari iOS ke Android ataupun Android ke iOS. Okay, korang tinggal download je Google Photo dekat phone lagi satu. Alright? Lepas tu login guna akaun Google yang sama, and then gambar semua dah ada dah dalam tu yang korang backup tadi tu. Dan korang boleh terus download macam korang download dari Google Drive. Mudah kan? So semoga tips ni dapat bantu korang sedikit sebanyak. Jangan lupa share, repost video ni. Kalau nak tips lagi, komen nak.